Dah masuk cakap boleh. Ada ke tak? Have or don't have? Boleh dengar lagu tak? Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, Assalamualaikum semua sampai jumpa. namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan. Terasa kecabangnya kelakianku ini dengan sikapmu. Assalamualaikum tu lebih. Game supporter, siapa yang baru masuk tu lepas start. Aku ini insan kekurangan, senangnya kau mainkan. Siap. Just 1 2. Ada tak ada suara dia ni? Ada apa? Aku ini untuk meminta buih yang memutih menjadi pemadani seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, menjadikan hantaran cara untuk milikimu. Semua itu sungguh aku tak termampu. Now I can hear my voice. Okay guys, tanpa melengahkan waktu dan masa. Siapa-siapa yang ada cerita nak kongsi, boleh tengok yang dekat bawah ni. Kat bawah ni, korang pergi dekat aku punya bio. Multicam come on Pergi dekat aku punya bio, pergi kat aku punya bio, siapa-siapa yang nak kongsi cerita, let's go disco. Okay guys, we're gonna start. Welcome to the Holy Creed Show, the best podcast in the universe. In the universe guys. In the universe. Okay. Okay guys, siapa-siapa yang thank you lah. Ni kita kat outdoor. Kita tengah first time aku try ni multicam setup. Kalau ada apa salah silap, harap dimaafkan. So ni first time aku pakai aku punya MacBook untuk project this into the TikTok live and integrate this together. Nari kau nampak dua cam, nanti insyaAllah InsyaAllah nanti kita boleh pakai 3 ke 4 cam untuk the 1st January terus test power loud and clear. Thank you very much. Okay guys, let's listen to this and we're gonna start off with our first cerita hantu. Can you hear not? Happy New Year.
Ni, lagu apa? Can hear it. Can hear it easy voice. Hah? Can hear it easy voice. My voice is can hear. Asal speak kau mic. Okay guys, kejap guys kejap guys Sebab tu aku cakap kasih Chan guys, ini first time kita buat outdoor recording pakai ni. So korang tahan sikit. Tapi suara aku korang boleh dengar kan? Ni. Ni number 2. Rasa headphone number 1. Boleh, tak kisah. Just 1 2 1 2 3 4 5. Sekarang korang dengar suara aku tak? Sekarang korang dengar suara aku aja ke tak? Loud and clear ke tak? Mad respect boss. Every life getting better. Thank you so much. Thank you. Suara aku dengar loud and clear Okay, kejap guys. Give me some time guys. Ni baru kita nak try guys. Ini aku tak ada technical team ke apa ke guys. Aku just do it on my own Korang harap bersabar. Okay, aku akan buka lagu list sekali. Korang boleh dengar lagu Holy Creed ni tak? Lagu tak ada Tak boleh boy. Nak kena ada tu quarter inch Itu jack mesti nak ada Tidak tak boleh bikin. Serius. Kalau tidak tak boleh bikin. Kejap guys. Kabel aku satu hilang. Rigzy tak bawa. Ni dekat kan? Ni kat belakang. Dekatkan kat sini. Sini. Dekat lagi. Okay. Pitik gila je. Suggest tak. Sekejap. Cik. Okay, handphone nak kena taruh sana boy. Mana? Sini. Okay. Sekejap. Taruh situ. Okay, sekarang korang dengar tak dengar? Feedback. Can hear your voice. Lagu dengar tak dengar? Bro, isi handphone ni punya mic kena tutup. Sekarang dengar tak dengar? Boleh buat darah aku naik guys. Boleh membuat darah aku naik. C. Hey. Mixer buka. Tak boleh. Mixer tak boleh buka. Kalau aku mixer buka, aku tak boleh pakai dual cam. Korang relax je. Korang tahan sikit, okay? Mic tutup. Tak salah mic tutup. Test. 1 2 3 4 5.
Sekarang dengar ke tak dengar? Sekarang dengar tak dengar? Suara Daddy tapi ni handphone. Tak ada. Aku main ni dengar tak dengar? Sabar guys. Kurang relax aja. Sabar guys. Kurang relax aja. Cik. 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 Sekarang korang dengar suara aku tak? Hah? Dengar kan? Dah off. Ni dah off. Mute. Okay, kejap. Silap aku gak pernah jatuh cinta. Ada lagu okey tak apa. Korang nak kena off. Jadi korang tak payah dengar. Okay guys, aku test lagi ni. Lagu dengar. Welcome to the Holy Creed Show, the best podcast in the universe. Korang nak kena relax guys. Pasal ni kita kat outdoor, macam-macam technical punya barang yang kita nak kena ni. Jadi aku harap korang boleh sabar sikit. Siapa-siapa yang ada story nak kongsi, boleh kongsi dekat bawah sini. Dekat yang bawah yang betul-betul kat bawah tangan aku ni. Pergi dekat aku punya bio. Korang pergi kat aku punya bio, korang boleh type, korang boleh share. Okay? Let's go! Welcome to the Holy Creed Show. I'm your host, Stu Walk, the guy with the best podcast in the universe, and the only ultra marathon running the podcast ain't in Singapore. Sit the hot do, get some phenomenal support. Sit the hot do, get some phenomenal support. Follow up, I'll do that. Tap string, guys. Holy Creed Show. Holy Creed Show. Holy Creed Show. Holy Creed Show. Oh. Holy Creed Show. Welcome to the Holy Creed Show. Okay guys, satu orang 10 popular vote. Satu orang 10 popular vote. Jadi boleh keluar FYP. 927 orang tengok Cuma ada 79 mata memandang kat dalam sini. 77 orang je tengok. Korang semua tengok apa ni kat rumah? Tengok porn Ini lagu korang dengar tak? Silam aku juga kena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diri. Maksudnya kita dah boleh mulakan dengan cerita pertama kita. Tapi sebelum tu guys, ada daripada penaja kita, iaitu dari penaja kita Fa, maknanya suara dia L, dan Adam. Hi, welcome to Holy Creed Show.
Welcome to the Holy Crit Show, guys. So let's start with the first story. This happened 25 years ago at East Coast Water Breaker. Aku dah delete. It was around 1 a.m. Was chilling and lying down with my friend and I feel sleepy. Salah tekan dah, brother. I fall into a deep sleep, which is rare. When suddenly, my friend woke me up and said, "Hey, let's go home." After we reached under the block, I asked what happened. He said that when I was asleep, he experienced sleep paralysis and he saw a skeleton figure on top of him. He tried to shout but couldn't. He said prayers in his heart and eventually he can get up. Waalaikumsalam. Guys, satu orang 10 popular vote, guys. Let's go. Sekejap guys. Kenapa aku tak boleh buka ni? Why I cannot open? Pas satu-satu guys. Kejap. Mak dia jadi merepek lah ni Super fucked up guys. Korang masih boleh nampak aku kan? You can still see me? My lagging? No? Huh? Okay. So the first story was happened 25 years ago dekat Water Breaker. Aku ingat masih ada lagi. So the end of the story is he said prayers in his heart and eventually he can get up. That's about it. Because I was finding another story. I was finding another continuation but actually tak ada continuation. Siapa yang hantar ni? Aku tak nak sebut nama ke? Seorang ke pakcik? Bukan, beramai. Selamat tahun baru, my brother, Ajak. Okay. Okay, got another story. Okay, let me share. Very short juga the story.